first sekali lah saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Taufik lah. Kepada Taufik, Peguam Syazwani Shakira sudi jemput untuk sesi sembang-sembang lah kan. Kita nak sembang santai sesi je. Live, mungkin kita boleh bertukar pandangan, kita boleh buat sharing kan. Supaya kita punya industri dalam bidang hartanah, especially dalam kerjaya sebagai seorang REN ni, sama-sama kita dapat berkongsi dan kita dapat improve lah dari semasa ke semasa dengan perkongsian-perkongsian yang lebih berkualiti. Betul. Perkongsian sebab zaman sekarang ni semua benda laju. Betul, kan? sangat-sangat laju. Sangat-sangat laju, especially benda-benda teknologi. Sungguh. Benda-benda marketing. So kita kena always catch up dan kita punya strategi pun sentiasa berubah. So saya rasa pendekatan yang Syazwani Shakira bawa memang sangat-sangat baik lah. So setiap brand tu dia ada buah pandangan masing-masing. Sungguh. Dan setiap team tu mungkin dia ada cara masing-masing untuk dia bergerak lah. Betul, kan? betul. Jadi mungkin kita dapat ambil orang kata some idea lah kan. Ataupun kita boleh buat perkongsian ke mungkin. Syazwani Shakira akan buat sesi podcast yang lebih InsyaAllah ke depan grand lagi kan. Mungkin dengan dia akan main alat-alat yang lagi canggih kan. Betul. So sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak lah. Thank you very much sebab sudi hadir dan sudi menerima jemputan kami, insyaAllah. So itulah Bermin. Previously you was an engineer. Ya, sebelum ni memang background purely engineer lah. So daripada sekolah dulu memang cikgu-cikgu pun memang doktrin kita lah. Engineer, peguam ataupun engineer, lawyer ataupun doktor. Yang tu lah. So sebab standard. Dulu standard lah. Standard. Dulu saya masuk MRSM. Oh, MRSM. Budak marah. Okay. So bila masuk MRSM ni, itu sajalah sains lah. Mata rendah sains marah. So bidang sains tu memang orang kata daripada dulu, daripada awal sampailah kita masuk asasi. Masuk degree memang kita ikut tu lah. Itu saja yang kita tahu. Asasi dekat UiTM Puncak Alam. UiTM Puncak Alam. Masa tu bukan engineering lah. Masa tu asasi pun memang asasi engineering lah, foundation engineering lah. Okay, right after that sambung dekat Melaka dengan UTM. Then keluar UTM bekerja dekat Melaka as engineer lah. And then balik ke sini manufacturing. Then balik ke sini pun sambung juga bekerja dekat Penang, dekat Kulim. So last kali terlanding lah dekat bidang hartanah ni lah sebagai seorang REN lah. So mungkin nanti dah duduk dalam professional line dah bro. Professional line, I believe gaji tak ada masalah. Alhamdulillah. Betul? Kan gaji tak ada masalah. You travel a lot. If I'm not mistaken. Betul. Okay. So what makes you ambil keputusan yang gila kan? Tak confirm gaji ni. Tak confirm gaji bulan ni kan. Kalau ikutkan keputusan tu boleh cakap macam tu lah. Agak berat jugalah. Gamble lah sebab kita biasa kerja makan gaji. So bila bulan pertama bila kita berhenti dan buat REN full time tu, tengok 28 bulan tak ada gaji masuk. Yang tu soalan tu. So dia jadi macam kurang selesa lah. Tapi kita memang dah nekat lah. So adalah orang kata beberapa consideration ataupun beberapa sebab lah kenapa saya personally terpaksa berhijrah bidang lah daripada engineering kepada bidang hartanah lah. Okay. Kalau lah hang first touch dalam real estate industry berapa tahun dah? Sekarang dah lebih kurang dalam 8 ke 9 tahun lah. Uish. 8 tahun dah. 8 tahun dah. Wah, I thought it was like PKP punya era. Sebelum lagi. 2018. 2018 lah. 7 years lah. Lebih kurang 7 tahun lebih. 7 tahun lebih dalam industri. So, flashback 10 years before. 2005. Hang pernah imagine tak jadi REN? 2005. 2015. 2015 tu hang imagine tak jadi REN ni? 2015 tu tak pernah tahulah bidang hartanah ni. So masa tu kita dengan kawan-kawan berlumba-lumba lah untuk submit resume. So dalam resume tu memang semua berkenaan dengan manufacturing lah. Yalah, of course lah. So kita post dekat company-company, kita apply dekat Jobstreet dan semua platform yang ada, semua memang bidang engineering.
Lama tak dalam engineering? Dalam bekerja dalam 8 tahun. 8 tahun setengah. 8 tahun. 8 tahun. So dia ada overlap lah antara buat rent dengan bekerja lah. So dia ada period overlap. So bila kita tengok dah okey, then kita buat keputusan yang besar lah untuk hijrah sepenuhnya. Maksudnya first tu hang started as rent tu sebagai part time. Sebagai part time lah. Sebagai part timer. I see. Okay, understood. So kalau tanya pernah terfikir ke tak, memang tak pernah terfikir dan tak pernah tahu pun bidang rent ni. So tak mau tanya macam mana boleh masuk bidang rent? Nak kena tanya orang ni. What makes you tiba-tiba boleh apalah aku cubalah buat. So sebelum tu part time. Viewers ramai tak? Berapa orang? Baru 2 orang. Sedih. Tak apa. Kita layan-layan dulu. Okey, sebab minggu lepas tengok mic macam kurang apa? Dia tak dengar kan? Dia tak boleh dengar. So ni aku test 2 kali tadi, depa kata dengar, depa confirm kata dengar. Dengar okeylah. Dalam platform Black okey. Black platform ada viewers. Dalam Blue I see. Okey, tak apa. Okey. Yang boleh masuk dalam bidang rent tu disebabkan saya beli rumah lah. Beli rumah. So masa tu pun memang tengah mencari sesuatu lah kan. Orang kata sampai bila nak bekerja, masa tu dah start fikir dah kan. Dengan orang kata kalau kita umur 40 nanti adakah kita punya market sama. So bila dalam engineering ni dia ada level-level ataupun dia punya career grow dia lah. So bila sampai ke tahap yang tinggi, bila dengan umur macam tu, so adakah bila kita dibuang ataupun bila kita nak move, ada orang sanggup bayar tak dengan harga yang sama lah. Oh I see. Hang tak lompat-lompat masa tu? Lompat juga. Lompat juga tapi takut contohlah kena buang ke apa ke. Tak ada terlompat lah. So bila fikir balik dengan skill engineering yang ada pada masa tu, kita rasa macam tak boleh pakai dekat luar tau. Tak boleh pakai dekat luar. Skill engineering apa dia? AutoCAD. AutoCAD mana boleh pakai kat luar. Boleh lah buat business ke apa ke, buat freelance ke boleh. And then kira capacity. And then kalau company ada plan nak buat headcount reduction, so saya orangnya lah yang akan propose to management lah. Kerja bang orang. Kita propose sajalah kan. Then company dia akan assess lah, tengok sama ada okey ke tak okey ke. Tapi data tu daripada kita lah. Data daripada kita. Adalah calculation yang tertentu lah, pakai Yamazumi chart lah, apa, buat content apa semua. Then frequently travel juga masa tu. Pergi ke US, pergi ke Ireland, project transfer. So masa tu kita in charge bahagian project transfer daripada Galway plant mai ke Penang, dan daripada US pun Maple Grove mai ke Penang jugalah. So orang kata sampai satu tahap bila kita buat benda tu, kita rasa macam aku buat ni rasa macam untuk orang lain je rasa kan. So kita rasa macam kena cari something jugalah. So bila duk renung-renung tu tengok, aku punya skill ni macam tak dipakai kat luar. Contoh skill yang kita boleh pakai dekat luar yang saya dah fikir masa tu, gunting rambut. Gunting rambut. Nah. Contoh kalau kita contoh terpaksa balik kampung kan, mak ayah sakit ke apa ke, kalau kita pandai gunting rambut, hang boleh survive? Kita boleh survive. Satu kepala RM15. Kalau perang pun nak kena gunting rambut kan. Perang macam RM5 pun boleh hidup dah. Betul. Ini masak ni saya nampak masa saya travel pergi ke Dublin dulu. Student Malaysia ramai dekat embassy masa tu. So ada satu brother ni, dia memang masak je. Dan dia punya rasa tu memang rasa Malaysia. So saya tengok brother ni, dia jual dalam euro. Wah. Dia jual dalam euro. Times 5. So saya ingat lagi satu dish dia jual €5. So €5 kali RM5 lebih, dah RM25. Masa tu wife dia kerja dengan embassy lah. So secara tak langsung dia pun buat bisnes sikit lah kan. So dia balik tu saving dia mestilah banyak kan. Dia jual dalam euro kan. And then barang-barang contoh macam belacan ke apa ke, dia dah tahu dia ambil dari sini, dia pergi sana, dan dia punya market dia student-student Malaysia. So kita rasa orang kata the moment yang paling kita craving sekali adalah waktu bulan puasa tau. Mestilah. Waktu bulan puasa. Bulan puasa saya kat sana, saya scroll masa tu Facebook lagi.
tengok orang duk pergi bazar apa semua. Kita sana makan mana ada rasa. Oh lah dah blin. Tak ada rasa. And then brother tu jual. Siapa lagi kita nak beli? Tunggu, Beli kat dia memang orang yang pandai masak ni, dia memang boleh hidup di mana-mana tau. So saya mencari-cari skill yang macam tu. Okey. So gunting rambut, Masak. dan bila masuk perunding hartanah ni mula tak nampak lagi. So bila dah duduk lama-lama, rupanya perunding hartanah ni salah satu daripada skill tu yang boleh survive. cuba Taufik bayang kalau kita contoh kita terpaksa pindah, mak ayah kita duduk dekat Kuala Terengganu kan, kata kan. Kita duduk sana, kita dengan skill Masih lagi boleh. Kita boleh. Betul. Kita cuma kena faham undang-undang hartanah kat sana je. Betul. Kan? Kita boleh survive. So skill macam ni yang saya cari tau. Dan of course lah untuk permulaan buat business rent ni kos tak terlampau tinggi. Oh really? Masa tu iklan Facebook pun boleh jalan. Lah ni Lah ni tak boleh lah. Ni susah sikit. Lah ni kompetitor banyak. Restriction pun banyak. Restriction pun banyak. Mudah punya ni pun dah RM11. Kos terlampau mahal lah. Makin lama makin mahal lah. Tapi sebab you started buat video content, if I'm not mistaken, 5 years back, 6 years back. Betul-betul serius buat content full time lah. Lepas full time. Hang dah start video dah masa tu kan? Dah start video dah. So video pertama yang buat masa tu terviral dekat Island juga. Dekat Island masa tu kecoh dengan, kalau tak silap masa tu increment toll rate. Plaza toll kita punya rate untuk toll tu tinggi lah, kerajaan nak naikkan kan. Okey. So masa tu sorry bukan RFID reverse forward, yes. InsyaAllah detect. So silap. RFID punya method masa tu baru diperkenalkan. Dan banyaklah orang bash RFID ni, tak laju lah apalah kan. So bila saya pergi dekat Island, method untuk bayar dia ada dua saja. Yang pertama pakai duit cash. Yang kedua pakai kad. Boleh touch card. If I'm not mistaken tu blue one dengan watermelon. Okey. Sambung. Kita tunggu ayat. Okey. So antara method yang menarik, dia punya method untuk bayar tol tu, dia hanya buah raga tau. Raga kain baju kita. Lebih kurang raga baju bulat tu. Ni masuk bridge. Masuk tol dekat Island. Tol dalam Island. Dekat Island dia buat raga macam basket lah. Basket dia potong dua separuh, dan dia lekatkan dekat dia punya booth tu. Tol booth tu. Kita bayar tol, kita ready siap-siap berapa euro kan. Katakan berapa 2 euro ke 3 euro ke, duit tu tok macam tu ya. Tok macam tu macam main fun fair. Dah lah kira kalau kata hang tok tak cukup pun. Dia dah detect kan? Tak cukup, dia buka lah palang. Dia auto detect lah. Dia akan auto detect lah. Macam dia ada macam vending machine lah. Faham. So method of payment tu dia macam menarik tau masa tu. Iyalah. So kita buat konten apa kat Malaysia pakai RFID susah. Sini baling duit lah. Lepak duit lah. Pak turun buka. So video tu antara yang terawal viral lah. Di Blue. Di Biru. TikTok. Di TikTok. Okay, good. So bila dah viral tu kita rasa macam seronok lah. Bukan pasal hartanah lagi pun. Dah viral tu maksudnya dia punya view tu pi tinggi terus. View tu pi tinggi terus. Pi tinggi terus. Hang ingat berapa? Tak ingat berapa sebab lama dah tak tengok. Kalau scroll Abang Mi Hartanah punya TikTok tu boleh nampak lah. Antara yang mula lah, antara video-video pertama. Video-video yang ni lah. Yang pertama lah. Okay, good. Tak je. Kita suruh Bang Min pilih nak merah ke biru. Bang Min nak merah ke nak biru? Mana tak apa. Yang ni soda pak lah. Boleh. Yang ni Allah Sayyidina Muhammad. Watermelon lychee. So bila video tu dah viral, kita jadi macam motivated lah. Betul? Masa tu mana kita tahu orang kata hook lah apa tak lah. Tak ada. Tapi kebetulan benda tu jadi hook. So antara sikit lah kan. Yang rasa hook dia tu pasal apa? Hook dia tu pasal masalah tu memang tengah terjadi kat Malaysia sekarang ni. Orang tengah stress pasal RFID kan. Jam sampai panjang. Dah lah, maksud aku dalam video hang tu kan. Hook hang tu hang cakap ke ataupun hook hang tu because of video tu ke? Okay, ni cara orang Island bayar tol. Itu saja. And then terus masuk campak duit.
I see. Campak duit tu pun memang saya sendiri yang campak duit tu. Nampak lah. Dalam kereta, campak. Okay. So buat comparison dengan isu semasa yang tengah dengan isu semasa, kena lah benda tu. And dia viral lah. Tu antara ciri-ciri video viral tu, dia mesti kena dengan isu semasa lah. And contoh macam isu Zara Khairina kan, dia ada macam dah rasa macam ada tema pula dalam Malaysia ni kan. So kalau kita pandai Justice for Zara lah apa semua kan. Kalau kita pandai menggunakan tema tu ataupun tapi yang tak rasa orang akan condemn hang kata mengguna apa? Itulah itu yang jadi masalah. Menunggang agama lah kan. Yes. Kita kena pandai tackle ataupun create content in a way yang orang kata lebih baik lah, lebih positif lah kan. Daripada kita menunggang, ada orang kata buat baju apa semua kan. So tak semestinya kita punya konten ke arah tu kan. Kita mungkin boleh bagi kesedaran ke kan? Lebih kurang macam tu lah. Okay, faham. Okay, nampak audience Dia berapa orang? ada 16. Okay. Sini kita tengok ni. Tak, yang ni video. Record lah. So, yang mana yang tengah view kami kan, boleh komen tak hampa kenal tak sosok handsome kat sebelah saya ni. Kalau hampa geng-geng real estate negotiators, so hampa kenal tak, apa bisa kui tak kan dia. Nama besar juga di utara ni insya-Allah kan, menggunakan nama Abang Min Hartanah sebagai nama komersialnya dalam TikTok dan juga Facebook. So kalau ada yang kenal, boleh komen kenal. Boleh tap screen sikit. Boleh tap screen sikit dalam TT. Follow peguam follow. ni. So Abang Min Hartanah bersama dengan kita. So kalau yang mana yang pernah QA ke apa ke, boleh say hi kan. Kau ada yang pernah jadi klien, purchaser ataupun vendor ya kepada Abang Min Hartanah pun boleh say hi dekat dia, insya-Allah. Mungkin kalau ada soalan ke apa ke kan. Ada soalan boleh tanya aje. Kita jawab. Anak buah Cik Min ramai. Anak buah. Cik Aiman, terbaik leader saya. Cik Iman, terbaik leader kami. I see. Lepas tu TPA pun, kenal lah bos kita. Okay. So yang di black ada tak? No. Di black tak ada komen apa? Tak ada komen apa lagi Okay. Kita masih dalam fasa awal kita punya sembang-sembang lah kan. Dia belum masuk climax lagi. So tunggu dulu. Tunggu lagi. InsyaAllah. Dia baru pukul 4. Baru pukul 4.10. Awal lagi. Kadang-kadang time Q4 ni, mereka tengah duk rushing nak tutup hari Jumaat punya ni di office kan. So mereka lah ni tengah duk pulung saat tunjuk kat depan bos kan. Sambil lah. So tadi kita kat Island lagi. Kita dekat first content hang. Okay. So tadi cerita pasal first content. Di real estate yang masuk agensi mana? The first agency. Boleh sebut ke? Sebut je tak apa, tak masalah. Sebut je. Okay, first agency saya masuk di bawah IW Properties lah. IW Properties sebuah. So masa tu agensi IW Properties memang sebuah agensi yang besar lah saya boleh cakap. Kalau tak silap saya dalam satu masa tu pernah ada 1,000 orang rent dalam grup tu. Allahu Akbar. Ui, so memang agensi yang Bumi Putra yang terbesar lah di utara masa tu. So masa tu listing pun memang berlambak. Listing berlambak, agent yang power pun. So kita belajar daripada mereka jugalah. Taiko semua banyak dalam tu lah. Taiko saya join pun Taiko lah. Kalau Syarizam, kalau tahu kenal Syarizam, Abang Syarizam, saya memang masuk under Syarizam. Dia agent hang masa beli rumah tu lah? Dia agent lah. So hang beli rumah dekat dia lah? Beli rumah dekat dia lah. So masa tu like love, rasa macam aku nak kena buat lah. Masa tu saya tanya dia, dia tanya, saya tanya dia shock tak jadi rent ni, jadi agent tanah ni. Dia kata, boleh nak join ke? Dia kata, lepas tu saya fikir balik. Boleh lah bang. Masa tu just orang kata nak try, registration pun berapa je tak ingat. RM50 kot. RM50? Tak ingat tapi sikit lah. Kira murah lagi lah. Murah lagi lah, sikit lah. Okay. Then daripada tu kita start pergi meeting mereka, kenal-kenal dengan mereka. Start ada case, then grow lah. Hang ambil berapa bulan nak dapat the first case? Masa tu lama lah, tapi jangan jadikan benchmark lah sebab cerita saya ni
Sebagai part time. Saya buat benda lain. Saya kerja. Betul? Sebagai part Kerja, time. betul. Masa tu pun agak busy juga. So 6 bulan baru dapat first case lah. Okey, 6 bulan first case. Lama. So apa? Ingat tak rumah mana yang first? Oh ingat, mestilah ingat. Ini cerita ni saya memang cerita dekat siapa-siapa saja yang tanya ataupun kalau saya buat training, cerita ni memang saya akan cerita. Capture the moment tu kan. Capture the moment. The first closing. So antara benda yang saya fikir, satu yang kita mula-mula sembang tadi adalah kita kena cari skill. Betul? Untuk kita survive. Sungguh. Yang kedua, saya ada name card tau. Name card bekerja sebagai Abdul Muhaimin, Industrial Engineer Boston Scientific. Tapi name card tu saya tak tahu nak bagi kat siapa. Betul tak? Saya bagi kat vendor je. Mestilah. Jadi kalau kata satu kotak tu lambatlah nak habis tu. Kalau kita bagi kat orang, then dia tengok kita industrial engineer. Rasa-rasa apa benefit yang kita boleh bagi, yang kita boleh dapat. Yang dia nak simpan. Yang dia nak simpan untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Itu pun satu benda saya fikir masa tu. And then saya dapat name card daripada IW Properties tu. Okay, so satu pagi Sabtu cuti lah. Saya jalan pergi beli nasi lemak dekat Bandar Putra Bertam. Dekat dengan, tak jauh daripada Maidin lah. Makcik tu berniaga tak jauh daripada Maidin. So saya pergi dengan wife, naik kereta, parking tepi jalan. Jomlah kita try nasi lemak makcik ni. Okay. So sampai, berhenti depan tu tepi jalan, bagi signal, berhenti. Saya pergi beli nasi lemak. Makcik tu tanya, adik buat kerja apa? Dalam kepala saya nak abang, aku ni kerja engineer ke aku buat ejen hartanah? Betul. Kan? Dia mula dah. Kalau aku cakap engineer, orang cakap macam, oh hebat lah, tu je lah. Betul. Tapi kalau cakap ejen hartanah, kau ada benda nak sembang ni? Mungkin ada benda yang orang betul boleh offer kan, ataupun kita boleh offer. Saya cakap, saya ejen hartanah makcik, saya buat real estate agent lah. Makcik tu terus, oh biras makcik ada nak jual rumah. Yang tu kembali balik. Dia nak jual rumah dekat mana makcik? Depan ni, belakang surau. Kalau siapa tahu surau Bertam Putra ada belakang tu ada rumah kluster. Saya jual rumah kluster tu first case. Sebagai vendor. Sebagai lister. Lister lah, sebagai lister. Kan high loan. High loan tu. Maksud sampai lagi. So makcik tu kata tak apa, macam ni kita set jumpa terus lah dengan makcik tu. Boleh makcik, boleh. Bila? Esok pun boleh. Boleh esok. Hari Ahad tu. So Ahad dalam tengah hari tu saya pergi. Makcik nasi lemak tu pun ada. Biras daripada kat rumah tu. Memang betul dia nak jual rumah tu. Dia nak buat rumah sendiri sebab dia kata macam cucu dia dah ramai. So bila dia balik jadi macam tak selesa. Rumah kluster kecil. Betul lah. Okay. And then dapatlah lantikan, ambil lah lantikan macam biasa kan. Ambil lantikan. Saya iklan dekat mudah.my. First platform mudah.my. Platform mudah.my. So saya iklan dekat mudah.my. Dalam 3 hari kot. Makcik owner tu call saya. Ni Cik Min, ada orang mai rumah makcik ni. Dia bukan kontak kita, dia pergi makcik tu. Tapi makcik tak reti. Makcik memang bagi kat Min je lah, dia kata. Alhamdulillah, makcik daripada syurga lah kan. So makcik tu bagi number orang yang pergi rumah dia tu. Saya tak tahu siapa dia orang tu yang pergi tu. So dah bagi number, saya masa sembang, rupanya jiran dia duduk rumah hujung, rumah corner. Rumah makcik tu duduk tengah sikit. Rumah jiran dia tu yang nak beli tu duduk hujung. Dorang yang sama. Faham. So bila makcik tu tak proceed dengan dia, so saya lah yang handle. Jadilah kes kat situ, eat alone. Alhamdulillah. Kes makan seorang. Ada unsur-unsur sailang, tapi kalau dah ada rezeki tak ke mana. Alhamdulillah lah. Ingat berapa komisen? Rumah harga 220,000, komisen 3% lah. 6,000 lah. So masa tu pun baru 60%, dapat 4 lebih lah. Dapat 4 lebih, bagi kat makcik tu 400. First case je pasal. Bagi kat makcik tu 400. So dengan harapan makcik tu recommend lagi lah. Betul lah. Lepas tu tak recommend sampai keluar dah. Tak ada lah kot. Tak ada, insyaAllah. Okay. So macam tu, dia punya story. Story of first case Abang Min hartanah. So, first video hartanah.
first content hartanah yang dalam video. Okay, first content hartanah, yang ni pun kita just buat tapi tak, orang kata tak study apa. Buat banyak tapi ada satu video yang saya ingat, tips beli rumah pertama. Tips beli rumah pertama. Viral. Saya tak tahu kata viral, saya buat malam tu. Buat dalam rumah je, pegang macam ni. Buat background buku-buku sikit kan. Nampak sadik. Nampak ilmiah sikit kan. Pakai topi kan masa tu. Okay. Tips beli rumah pertama. So saya bagi 5 tips kat situ. So antaranya jangan pilih yang berhadapan dengan simpang, jangan pilih dekat kawasan yang terlampau crowd, dengan shop lot ataupun kawasan komersial, nanti jadi tak selesa. So adalah lagi 3 poin lagi. Malam tu saya tengok. Esok pagi waktu nak pergi kerja, sampai tempat kerja, sajalah nak buka sebelum kerja kan. Tengok, ui, banyaknya. Orang follow beratus. Ui. Orang follow, orang share, orang komen. Macam, ui, tak berhenti. Sampai, saya rasa video tu sampai belah-belah ribu ke puluh-puluh ribu orang like. So, saya pun tak tahu kat mana hook dia. Tapi, benda tu, bila tu antara early moment kita pakai TikTok lah masa tu. Facebook memang takkan dapat benda-benda macam ni. Betul. Facebook takkan dapat. Facebook dia hanya untuk follower saja. Betul. So, daripada situ rasa macam, wah. Dan video tu bukan untuk video menjual pun. Untuk share, sharing. Personal branding pun tak tahu. Tak sangat kan? Tak sangat. Sharing ya. Short-short General lah. session. General sharing session. General sharing session. Contoh. General kan. Orang buat video, kita buat video kan. So bila dah jadi macam tu, kita rasa macam shock. Dah study balik tak video tu? Apa dia hook lah kat mana? Study balik tengok. Mungkin asal orang nak tahu tips kot. Orang nak tahu tips dengan dia punya headline pun tak ada dah rasa power sangat. Tips beli rumah pertama. Tips beli rumah pertama. Very simple. Sebab masa tu boleh cakap tak ada lah orang kata YouTuber pula. TikTokers yang power-power macam sekarang YouTube ni. main tak? YouTube main tapi tak aktif lah. Tak aktif. Dia just casually post macam tu sajalah. I see. Sekarang power-power semua orang. Betul lah. Dulu buat video macam tu pun dah boleh naik kan. Sekarang kalau macam tu mungkin tak boleh dah kot. Ikut zaman lah. Ikut zaman lah kan. Tapi nak kata zaman pun tak ada lah. Anda started on that punya type of video kan. So hari ni kalau tengok video-video hang pun dah level lain lah kan. Kita upgrade lah kan. Kita upgrade lah. So upgrade tu memang ada teori lah. Memang belajar. Memang ada teori lah yang kena praktis. Memang ada structure lah. Dia bukan main membabi buta macam tu je, tidak lah. Kalau membabi buta, kita pun tak tahu dia viral sebab apa. So kalau kita faham kenapa video tu boleh jadi video viral, kita akan tahu. Okay, this is the right moment untuk isu ni, untuk video ni, ataupun kena tunggu dulu ke, macam mana ke. And then untuk tarik perhatian orang 3 saat pertama tu penting. The first 3 second. The first 3 second tu. So yang tu kita kena study banyak. So banyak marketer yang beritahu konten, kalau nak buat konten spend 80% daripada masa study hook 3 saat pertama. Yang lagi 20% baru study dia punya konten belakang. Normally kena relatable lah dua-dua tu. The best video selalunya dia akan ambil masa berapa minit? The best video tak perlu lama pun, dalam 1 minit cukup 1 minit tu kira maksimum lah sepatutnya. 1 minit cukup lah. 1 minit cukup lah. Tengoklah kalau macam perkongsian yang orang kata high value punya content. Hang lebih kepada hard sell ke soft sell punya videos? Hard sell lah, mau pada hard sell lah. Oh, like seriously. Aku last week dengan Zunika pun dia cakap hard sell ke. Dia cakap soft sell, personal branding semua dia cuba, tapi kurang dia punya ni. Dia kalau spesifik rumah yang dia cerita tu lebih ni. Dia depends. Tak semestinya setiap kali kita buat video tu kita nak menjual. Kita pun nak kena gain trust juga daripada orang. Okay. So daripada trust tu dulu lah. Daripada trust tu pun orang kata bila orang buka profile kita, sebab saya pernah dapat klien, follower Mamin 20,000. Takkan Mamin tipu kan? Betul. Okey lah dia yang cakap macam tu. Betul. So betul juga kan. Takkan kita nak lari kan? Betul. So kita pun kena jagalah. So
zaman sekarang ni benda tu dah jadi macam social proof lah kot kan, untuk kita punya bisnes lah, lebih kurang macam tu lah. So untuk naikkan follower, bila hard sell ni kebiasaannya follower tak banyak. Hard sell ni kita just dapat leads lah. Tapi kalau kita buat orang kata konten-konten sharing-sharing ke apakah, selalunya situ follower banyak lah. Depends on content lah, tengok macam mana. Hang level influencer lah sebenarnya, 20,000 lebih ni. Sebenarnya level influencer lah. Tak adalah influencer sangat. Tapi hang ada tak momen-momen yang hang tengah duduk lepak-lepak makan orang mai bermin ke? Oh ada. Banyak ah. Pilih-pilih artis ada. Ada. Dia tak adalah influencer sangat. Tapi contoh kalau pi bazar tu, contoh tahun lepas pi bazar kat depan ni lah, bazar Bandar Laguna ni. Oh abang Min lah. Oh bang, saya nak beli rumah ni bang. Macam mana saya nak ni? Hak tu yang kita punya goal tu kan. Macam mana saya nak documentation apa. So dia minta advice kat kita. Cantik. So tak tahulah kan, nak kata famous sangat pun tak juga. Ramai lagi yang famous kan. Tapi orang kenal lah sikit-sikit tu, okay kenal lah. Boleh lah. Okey lah. Orang dah mula kenal. So ada lagi momen-momen lain ke macam main selfie ke apa ke? Aku minta selfie kan. Betul. Saya first. Aku minta selfie. Selfie tu adalah kadang-kadang kita buat training ke apa ke, selfie tu biasa-biasa lah kan. Kawan-kawan kan, macam tu lah kot. Tak adalah famous sangat pun. 20,000 sebab 20,000 kalau dengan Hang gain 20,000 tu dalam masa berapa tahun? dalam masa 3 tahun lah. 3 tahun. Sebab tak aktif sangat lah, orang kata tak adalah berstruktur sangat kita punya konten tu. Hang lebih kepada konten ke lebih kepada live? Oh, live memang takkan letak dalam ni lah, dalam media sosial lah. Sebab setengah orang dia akan expose dia punya live. Dah. Live ni. Macam ni? Oh, live. Oh, live. Hang lebih kepada konten ke live? Konten. Live ada buat tapi viewers pun okey. Sekali buat live mungkin 500 orang tengok. Hang punya live tu kebanyakannya cerita general ke ataupun cerita macam spesifik projek ke? Live tu mesti by event lah. Kita nak jual projek ke apa ke kan. Kita tengoklah kadang-kadang kalau time masa lapang tu jaranglah ada masa lapang, tapi kalau time ada masa tu kita buatlah sharing sikit. Kan? Punca-punca kenapa loan reject. Kita buatlah point kan, kita buat 7 point. So mungkin kita target live dalam 2 jam. Dalam masa 2 jam tu kita discuss lah 7 point tu. Ada yang follow. Dah skrip siap lah maksudnya. Memang dah, memang kena plan. Memang kena plan lah benda tu. Bukannya randomly. Tak. Random tu mungkin contoh case study ke apa tu random lah. Tapi point by point tu kita memang study dululah. Last week aku dengan Zunika daripada Gplex. Dia pun she was an engineer kat before. So yang aku nampak ni kan, titik persamaan di antara hang dengan Zunika ni adalah hampa orang yang plan ahead. Maksudnya kalau konten tadi pun kan hampa dah tahu lah, hampa study kan. Bukannya hampa jenis random buka kan hari ni nak sembang pasal apa. Tidak. Kan maksudnya hampa dah structure siap lah. Sebab kalau kita tak plan, loss lah. Tu yang kebaikan orang ni. Loss lah. Orang nak dengar live kita berkenaan apa. So kalau orang dah tahu dalam kepala mereka, aku nak tahu ciri-ciri loan yang orang kata ciri-ciri ataupun documentation yang diperlukan semasa nak memohon pinjaman perumahan. Dia akan stick. Ini saya kita cerita pasal loan, saya cerita pasal ni, loss macam lah. loss lah. Orang macam apa ni kan. Betul. Kita kena ada kita punya ni macam Taufik lah. Mesti dah ada soalan-soalan yang nak tanya kan. Nak plan depan ni. Minggu depan nak invite siapa pula kan. Macam tu lah. So kita plan ahead lah. Mesti kena plan lah. Kena plan ahead. So sebagai rent pun sama juga, kena plan ahead. Of course. Disiplin tu hang yang decide ke macam mana ataupun hang follow sifu lama-lama. Sebab kalau kita tak ada plan, kita terpaksa ikut plan orang lain tau. Replicate the others lah, the success lah. Bukan. Orang yang akan atok kita. Okey. Orang yang akan atok kita. Kalau kita plan, kita yang atok kita. Kita yang atok masa kita, kita yang atok rancangan kita. Okay. So kalau kita nak buat marketing plan ke, kita nak buat video ke apa ke, kita dah ada dah. Kita dah tahu masa ni kena berada di site sini. Di sini. Kita plan lah buat sampai siap. So balik aku nak edit pula. Hang pun ada whiteboard juga? Macam Zunika? Zunika ada whiteboard? Whiteboard? Ada kat rumah macam ni.
Buat letak depan katil dia kata. Boleh lah macam tu. Plan ahead guys. Nak jadi rent padu, dia kena plan ahead. Dia kena tulis. Kena tulis, kena plan ahead. Sebab saya belajar satu benda lah daripada saya punya VP lah dekat IQI Realty, Tuan Muhazrul. Mula-mula saya anggap rent ni sebagai kerjaya rent. Kerjaya ni macam engineer, doktor apa semua. Buat rutin je lah. Kerjaya Buat rutin lah. Orang yang plan. Tapi Tuan Muaz kata rent ni bukan kerjaya. Rent ni adalah business. You decide berapa you nak. Saya buat event, dia cakap preview kerjaya rent. So dia kata tak betul. Rent mana ada orang bayar gaji, you yang plan you punya income. BOP lah patutnya. Yes, that's business. Dia kata. Oh saya sedang betul. Memang rent ni adalah business. So nak business yang perform kena structure. Yes. So business ni tak ada orang bayar gaji hang. So kalau hang terukuk lah. Tapi kalau hang berjaya, tak ada siapa boleh kacau, boleh halang punya income lah. Sky is the limit lah. Sky is the limit. Betul. So kita kena treat sebagai business lah. So bila treat sebagai business ni, kita sendiri yang kena plan, mengemudi apa yang kita kena buat tu dari segi marketing, dari segi iklan, dari segi follow up, dari segi closing, dan banyak lagi lah benda-benda yang kita kena improve kan, kena buat, kena set up lah benda tu. So, hampa-hampa yang duk tengok tu, ada orang? Orang dah. 8. Okey lah. Yang mana yang duduk di luar tu mungkin ada yang duduk di luar kan, yang tak masuk dalam tu. So ada tak yang dalam ni kan, yang ada impian tiba-tiba rasa macam, weh aku nak jadi rent juga So kalau ada, say tengok kan, boleh dalam komen tengok kan, kut-kut kalau boleh kan, nak tahu lagi apa preparation yang patut hampa buat untuk jadi rent kan. Boleh tanya aja soalan apa pun, insya-Allah kan. Bamin sementara duduk ada. Ada soalan ke boleh lah tanya kan. Boleh. Kan, kok ada lah. Minum belum, Min? Okey. Pilih yang mana pun tak apa. So, halangan-halangan awal. Halangan-halangan awal masa awal-awal jadi rent tu. Halangan dia dari segi hang first tadi loan. So second case ambil masa berapa lama pula? Second case ni tak ingat sangat lah. Biasa orang ingat the first man touch the moon, Neil Armstrong. Tapi Neil Armstrong dia bukan pergi seorang. Betul tak? Dia bukan pergi seorang. Tak ingat kan. Tapi second man siapa dia? Yang letak kaki. Dia yang ingat second ni Arsenal je. Arsenal mesti nombor 2 je. Hang pula pergi lagu mana pun jaga bagi kat Liverpool. Bagi kat City. Malin lah. Itu kita ingat lah kan. Yang marah peminat-peminat Arsenal lah melawak. Sabar. Bayin jangan. Kalau Bayin tengah menonton, jangan tersakiti sangat. Okay. Tak ingat tapi not too frequent lah. Sebab masa tu kita ada kerja. Dan kita ada gaji. So bila ada gaji ni kita tak ada satu benda yang rushing tau. Buat pun orang kata kalau buat dapat bonus. Kalau tak buat dapat gaji. Dia tak ada satu driven push yang factor. Push factor tak kuat lah. Dia sampai satu tahap bila kita rasa pain dekat tempat kerja tu. Pain ni bermaksud dari segi kita dah tak sehaluan dengan mungkin kawan-kawan kita, dengan bos kita, dengan direction. Kadang-kadang kita rasa kita dah buat yang terbaik tapi bila present ada sajalah macam pula kan. Sampai kita pun nak rasa hang present lah, tengok boleh buat ke tak boleh kan. So dia sampai titik rasa macam tu, rasa macam sampai bila aku nak macam ni kan. Sebab kalau kita kalau bekerja ni, kawan saya lah cakap, tapi benda ni betul. Hampirlah mana-mana company sekalipun, orang attitude orang tu sama, dia kata. Nama je lain. Mungkin kalau company ni orang yang tak menyakitkan hati hang ni, nama dia Din. Ali. Hampir ke company lain, nama dia Din. Tapi pattern sama. Pattern sama je. Memang sama pun. Betul. Memang sama pun. Betul. Sama. Manager ke, management ke. Sama. Geng kipas, cara geng kipas. Kipas yang toksik. Toksik.
So kita jadi macam terikat dengan benda tu. So yang paling orang kata antara pain point cabaran pada masa tu, cabaran kerja lah kan. Sebab daripada cabaran tu baru kita move ke rent kan. Lagi saya jawab lah soalan tu. Cabaran dia adalah bila kita buat something, kita terpaksa implement something tu dekat tempat orang lain, dekat area orang lain ataupun sell orang lain. So kita yang bertanggungjawab untuk implementkan satu benda tu. So bila kita pergi sell orang lain, dia akan buat macam-macam masalah tau. Dia tak mau benda tu implement kat tempat dia, delay. And then dia salahkan kita sebab mungkin ada delay daripada production ke apa-apa bila kita nak buat something kan. Bahasa Kedahnya jaga bengkok lah. Dia nak status quo lah. Dan benda tu bukan dia nak apa pun, kadang dia nak kredit juga. Betul. Kan bila kita yang own that project tu, dia nak masuk juga dalam tu ataupun dia nak own untuk tempat dia. So biasalah kan KPI kan. Sungguh. So itulah antara pain. So kita terpaksa draw back kita punya potential disebabkan orang lain. So bila dia complain kita dekat bos, habis lah. Kita yang buat banyak. So orang yang buat banyak kerja ni, dia akan nampak tumpul. Aku baru baca semarin posting dalam FB. Macam sama lah kan, meeting kan. A ni dia ada katakanlah let's say 15 projects. 15 project, 10 from that and fail kan. 10 fail lah. 10 failure. Satu lagi tu kan, B kan, dia ada 3 je project. Kan? 3 je project, 1 je fail, 2 sukses. Kan? Itulah. Tapi hak 15 tadi tu sebenarnya dia deliver 15 ni. Betul. Kan? Tapi fail tu 10 lah. Betul. Kan? Tapi lagi banyak daripada yang orang yang dapat kredit ni 3. Tapi sebab dia punya success rate dia 2 out of 3. Memang macam tu. Tapi sebab kalau orang yang tak buat apa ni, dia look sharp. Dia nampak macam tajam sebab dia tak guna dia punya pensel mata dia tu. Mata pensel tu. Kita yang nak buat kerja, dia nampak tumpul. Nampak tumpul lah. Sebab dia guna selalu. Dia guna selalu. Bila kita present, kita akan dapat masalah, orang akan dapat feedback, orang tak puas hati. Tapi kita buat kerja. Orang yang cakap banyak dia tak buat kerja. So, management yang pandai, dia akan tengok orang yang buat kerja. Betul. Orang yang tak buat kerja ni memang nampak sharp. Sebab hang tak buat apa, hang just tengok daripada luar. Betul. Kita yang buat tu, kita sendiri yang tengok apa masalah yang kita kena hadapi. Nampak macam senang. Kalau orang cakap, hang drive lah kereta PKL. Betul. Drive kereta PKL. 4 kataan. Cuba drive tengok. Anak kena isi minyak, anak kena servis kereta, anak kena check tahan ngantuk. Anak kena keluar duit. Sungguh. So benda tu yang jadi cabaran tau, yang jadi drawback kita. So bila nama kita buruk disebabkan kita banyak buat kerja, dia jadi macam pain lah kat situ. Rasa macam aku ni tersangkut ni, padahal aku yang buat banyak benda kan. So daripada situ jadi pain point dan start serius lah dalam bidang hartanah sebagai rent ni. So cabaran as a rent pada masa tu dari segi knowledge lah. Dari segi knowledge. Yalah, kan daripada engineering punya ni. Knowledge pun, yalah, real estate ni dia bukan pasal baca grant saja. Kalau hang pandai baca grant, tak pandai cari orang, tak pandai generate leads, tak boleh. Betul. Still hang takkan dapat apa-apa juga. Betul. Tu nak kena faham debt service ratio, nak kena faham CRIS. Betul. Nak kena faham NDI, nak kena faham financing, faham marketing. Banyak benda. So, then pengalaman yang orang kata sebenarnya kan, rent ni yang paling susah sekali adalah antara momen yang susah adalah negotiate. Nama pun real estate negotiator. So the skill of negotiation tu. Kadang-kadang bila kita dapat case, boleh jadi case tu senang. Betul. Kadang-kadang customer yang serah diri kat kita. Sungguh. Buyer, owner yang serah diri kat kita. Betul. Dia bagi Cik Min ambil rumah ni. Cik Min buatlah janji boleh jual. Betul. Saya nak banyak ni je. Alhamdulillah. Tapi kena yang susah. Yang pasti. Yang ada cerita-cerita yang tertentu dengan property tu. Yang nak strict dengan MV. Yes. Yang nak over market value pun ada. Over MV. Rumah pecah. Macam mana kita nak tackle lah. So negotiate tu orang kata antara satu benda yang terumit lah. Boleh cakap paling susah, antara yang susah lah dalam negotiate. Yang paling penting lah untuk seorang real estate negotiator tu adalah negotiation skill lah sebenarnya. Kita kena pandai negotiate lah. So kita mewakili owner, kalau boleh harga dia nak paling tinggi. Buyer kalau boleh nak harga paling rendah. Betul.
Kalau ikut owner, buyer tak mau beli. Kalau ikut buyer, owner tak mau jual. Kita duduk kat tengah-tengah. Ikut kebijaksanaan kita macam mana kita nak sembang dengan dua-dua orang ni. Kena kreatif. Dan benda tu tak mudah. Betul ya. Benda tu tak mudah. Kita kena baca banyak benda. So nanti mungkin kita akan pilih ke situ kan. Tapi antara cabarannya, cabaran masa, cabaran pengalaman dengan cabaran untuk negotiate tu lah. 7 to 8 years dalam industri. Titik terendah. Titik terendah Ya. Pernah capai lah. Titik terendah ni maksudnya 6 bulan tak ada closing. Okey, betul. Titik terendah. Dia kita power macam mana pun dalam sebagai seorang rent ataupun dalam mana-mana bisnes lah Taufik. Mesti kita akan rasa up and down lah. Mesti? Of course. Kita rasa macam, bulan ni aku close 5 biji. Betul. Income 5 figure. Betul. Aku dah hebat. Tengok lah. Benda tu Tuhan nak bagi. Betul. Kalau dia tak bagi, 3 bulan tak ada apa. Tak ada apa. Call pun tak ada. Try pun tak boleh buat apa. Dah update resume tau. Pernah update resume dah. Sekali lah. Dah sampai lah. Dia macam tu lah cerita dia. Okey, komen. Ada soalan daripada Akmal Fahmi tanya projek versus subsale, mana rent patut fokus? Okey, kalau tanya saya dua-dua. Dua-dua sebab kita ada peluang untuk buat dua-dua. Kalau kita boleh pilih dua-dua, kenapa kita kena pilih satu? So kalau kebiasaannya lah rent dekat negeri utara ni lah, Penang, bukan utara lah, rent Malay dalam Pulau Pinang ataupun dan Kedah dan Perlis, kebanyakan leader dia akan more kepada subsale dulu. Sebab subsale ni daripada biasa buat. And then projek ni sebenarnya dari segi gerak kerja dia sangat berbeza dengan subsale. Projek dia memang sangat-sangat letih dan saya boleh cakap margin itu pun lebih kecil daripada kita buat subsale. Sebab tu ramai orang suka buat subsale. Betul. Dan commission untuk claim dalam subsale lebih cepat daripada projek sebenarnya. Betul. Kadang-kadang bila kita buat projek ni kita jadi macam buta. Aku tak tahu duit ni bila nak masuk. Betul. Kadang-kadang setahun. Redha je lah. Redha je. So kita kena anggap bonus je lah. Yes. Kalau kita makan nasi tu subsale lah. Nasi tu subsale. Nasi tu subsale lah. So undercon adalah lauk-lauk dia lah. Undercon lauk-lauk dia lah. Dan tapi ada juga yang betul-betul core dalam projek. Tak ada masalah. Betul. So tengok kepada mana yang kita minat. So subsale nak jadikan satu kes tu susah. Sebab rumah, bayangkan Taufik, kita masuk rumah, kadang-kadang rumah hantu. Certain agency dia ada PIC. Certain agency dia guna body concept. Kan. So kalau nak buat projek kan. Yes. Boleh juga. Itu pun salah satu cara agensi untuk memudahkan workflow untuk jual projek lah. Cuma subsale ni pada saya dia more tougher lah. Dia more tougher sebab kita kena deal dengan cerita-cerita orang ataupun cerita history behind that house tu. Owner macam-macam masalah. Betul. Rumah macam-macam keadaan. Betul. Kadang rumah tinggal. Betul. Kalau orang perempuan saya dah fikir balik, macam mana apa boleh jadi rent boleh masuk rumah yang kosong macam ni. Hebatlah kan? Hebat. Ataupun mungkin dia pilih-pilih kes kan, kita tak tahu. Tapi saya sendiri pun yang lelaki kadang kalau masuk rumah tengok macam ni rumah ni. Pernah? Adalah, santai lah kan. Ui, ya, ni cerita misteri je ni. Masa masuk tu Zat. Ada. Soalan dari Hijau Bumi Tuhan. Allah SWT Muhammad. Hai. Okey. Dia tanya, subsale memang tak ada tempoh DLP ke? DLP ni defect liability period. Tak ada sebab kita beli atas owner. Atas mana? DLP tu dia terpakai untuk pemaju. Kalau ikut akta, memang DLP atas maju sahaja. Dia macam kita beli kereta lah. Beli kereta warranty 5 tahun daripada car manufacturer. Kalau beli second hand tak ada apa lah. Kalau beli second hand dekat second hand punya kedai, mungkinlah dia bagi kot sebulan ke 3 minggu kan. Dia unofficial punya warranty. Tapi kalau beli direct owner, I'm so sorry. Dia macam tu lah. Tapi atas lah budi bicara owner tersebut, dan kot-kot lah dia nak bagi kan apa-apa extra tu kan, yang tu discuss. Jaranglah owner berbaik hati nak. Jarang sangat lah. As is where is basis. Yang tu normal dalam terma. Betul. Okay. Rapid fire question. 1. Kalau hang tak jadi rent, hari ni hang jadi apa? Engineer? Masih. Tak ada lah impian lain nak jadi tukang masak, jaga raming apa.
Nak buat resipi Masih je lagi kalau lah. minggu. Masih lagi lah. Kalau sekarang masih lah. Masih ya? Gaji okey, kerja pun okey, macam tu lah. So, apa lagi? Berapa kali pernah rasa nak quit jadi rent? Okey, saya share tips sikit lah. Minum tak apa. Tak apa. Share tips sikit lah. Kita sebenarnya, keyakinan kita ni sebenarnya daripada saving kita. So, banyak sebelum kena? Yes. Bila kita dapat claim, contohlah kita makan RM5,000 sebulan. Kita pakai RM5,000 je. Jangan lebih-lebih. Sebab sale ni dia ada cycle dia. Okay. Saya pun ada silap sikit lah masa mula-mula buat rent tu. Bila duit banyak, saya beli basikal. Kita beli benda yang memanglah kita naik basikal tu kan, tapi terlampau mahal lah kan. Dekat-dekat RM10,000 beli. So dia macam ada hiccup sikit lah. Sebab macam saya cakap tadi lah, dia up and down. Padahal RM10,000 tu kita boleh survive 2 bulan. Sementara 2 bulan tu dan kita cari lagi case untuk survive. RM10,000 tu kalau masuk ASB pun ada gunanya. Ada return lah kan. Ada lah something kan. Banyak lah, beli emas pun dah boleh naik banyak lah. Betul. So last kali basikal tu jual dapat RM4,000 je. Masa tu zaman PKP kan. So kita kena manage kita punya financial. Financial kita okey, insya-Allah kita okey. Berapa lama hang dapat kesedaran untuk buat financial management tu? Tak lama lah. Sebab bila kita buat tu, kita sendiri yang First yang kenal lah. First rasa macam First tu macam buka mata. Bulan ni tak ada sale. Duit aku dah beli benda merapu. So next month tu tak ada lah buat benda merapu dah. Nasib baiklah beli basikal. Kalau beli kereta ke apa ke, naik lah juga. PS5. Kalau kereta kena bayar bulan. Bayar bulan. PS5 tak pergi. PS pagi. Jalan dia kan. Alright. Another one. Pelanggan paling pelik hang pernah jumpa. Owner ke? Pelik lah. Ini memang pelik lah. Owner lah memang pelik. Ya. So ini case antara yang saya boleh cakap rank number 1, number 2 paling susah lah. Bila kita deal dengan different race, race. So kita ada Malay, Chinese dan Indian kan. Betul. So especially kalau deal dengan Chinese lah. Chinese ni they very emphasize on money. Every single cent, every calculation dia memang power. Dia takkan bagi can dekat kita. Most of them. Boleh cakap 90%. 90%. Memang very particular. Very particular. Even dalam booking form tu pun dia baca satu-satu word by word. Yes. Dan dia boleh cancel lagi. Memang dia ada hak untuk cancel. So kalau siapa yang tak tahu dalam kita punya booking form tu ataupun appointment letter tu, dia boleh custom ikut dia sebab orang kata ini bahaya. Yes. Agreement sebagai owner dia nak agree yang macam mana. Benda tu boleh custom. Dia kan boleh pakai simple template standard lah. Selalunya orang takkan tengoklah benda tu kan. Dia jual rumah je. Betul. So kena dengan satu Chinese ni, dia somebody orang kaya. Memang orang kaya. So tak payahlah kita siapa kan. Dia somebody lah. So bila kita minta appointment dengan dia cakap it's okay me, you can count on me, dia cakap. So you can count on me. So apa yang hitam putihnya ada? You can count on me je lah. So ibarat macam deal McDonald dengan owner, you shake hand then deal happen lah. You can count on me. You can count on me. Okay. So bila jadi macam tu, tak apalah kita jual lah rumah dia. Jual dapat bayar. Lepas tu kita bagi tahu. Tak sayang nanti kan tadi? Tak sayang. Memang you can count on me je. Count on me je. So rumah million lah. Rumah million. Banglo 2 tingkat. So kita cakap, okay, my commission is 3%. Husband dia call malam tu juga. Memang maki terus. Maki terus, tak cakap banyak lah. Dia cakap, why you asking for 3% lah? Dia cakap, this is according to law lah. Up to you lah law. Tapi kita mau offer you only 2% je, dia cakap. Selalu ideal 2% je. Yalah, Penang kan. Penang memang macam tu. Betul. Tapi the way tu. Orang kata the way dia treat kita tu macam not good lah. Betul lah. Not good. Dia cakap don't ask me to use harsh word on you, dia cakap.
Dia pula yang dia pula yang ubut-ubut, emotional daripada kita kan. Padahal kita yang dapat duit. So macam tak apalah, 2% lah. Okay, 2% dan dapat bayar. Alright. Dapat bayar pun biasalah dia nak press harga semua. So adalah cerita-cerita lain lagi. Orang kata kesulitan yang kita kena hadap tu. Then dapat bayar offer. Dia tak agree. Then lama sikit lepas 2 minggu tu dia sendiri yang contact kita balik. Dia kata okey lah, kalau macam tu I agree. Oh, mula-mula tak agree. Mula tak agree. So dia turun banyak juga. Dia turun mungkin dalam 50,000 macam tu. And then last kali dia cakap, okay, disebabkan I pun ada loss, you punya commission kurang dari 1%, dia cakap. Daripada 2%. Ish. Dia nak main macam tu. You can count on me. You can count on me. You can count on me. Betul-betul pelik ni. Yes, sebab dia nak main belakang. Okay. Daripada 2%, daripada 3%, jadi 2%, 2%, jadi 1%. 1%. Bayar banyak booking. Masuk agensi. Dia marah tau. Kenapa masuk agensi? Ini rumah I, dia cakap. This is my house. Ish. Betul tak? Kacau pala. Betul tak? Dia tak sign. Dia tak sign. So dia cakap, I am not consider my house is booked under your agency. This is my house. It should be in my account, dia cakap. Betul tak dia? Betul kan? Logiknya betul ya? Betul lah, rumah dia kan? Rumah dia. So actually duit boleh masuk dalam account lawyer, boleh masuk dalam account owner ataupun account agency. Betul. So dia pilih untuk masuk ke account dia. Bila dia dah buat kita macam tu, kita nak percaya dia tak? Susah sikit lah. Susah sikit. Betul lah. Aku nak secure part aku juga. Aku nak secure part aku. Sat lagi, kalau kata bayar banyak 5 figure je kak. Yalah, $1 million. $1 million. Duit dah masuk agensi. Dia paksa agensi, dia call agensi, buat huru-hara, suruh agensi transfer pergi ke account dia. Dan dalam IQI ni bagus jugalah, dia ada macam prosedur dia. So kita kena dapatkan persetujuan daripada buyer juga untuk transfer duit tu pergi ke account dia. So saya dah fikir balik, daripada aku buat benda ni, aku kena dengan hang, dah dengan hang. Betul. Sekali aku pula kena dengan buyer aku. Betul. Kalau hang lari. Sungguh. Lain kali kita terpaksa orang kata hadap lah benda tu. Kita terpaksa orang kata buat hati kering. Lantak hang lah, duit ni memang duit dalam agensi lah. Aku takkan bagi kat hang. Kalau kita sendiri yang kena decide masa tu lah. Untuk kita punya survival lah. Saya cakap, kalau hang rasa orang duit tak masuk akaun hang, rumah tu tak ada orang booking, then up to you lah. Suka hati lah. Kalau siapa nak booking lah. Kita terpaksa buat macam tu. So likely sampai ke sudah tak ada orang booking, then sampai ke SPA, barulah kita transfer duit tu pergi ke lawyer's account dia lah. So tu cara selamat lah kan. Kita pun takkan dah kena getah dengan dia. Betul lah. Nak kena getah dengan buyer pula. Lagi buyer marah kita tak ada pasal. Ini lawyer semua dia nak pakai dia. Lepas tu bila duit dah masuk dekat dia, saya fikir even lawyer purchaser pun. Lawyer purchaser lawyer dia sendiri lah. Ni cerita orang kaya daripada orang kaya. Okay, mudah. So bila dah jadi macam tu, bila fikir balik, duit komisen aku dah tak ada dalam agensi ni. Semua duduk dekat dia. Sudah. Sudah 1% pun haruk lah ni. Betul juga. Dah kali terpaksa lah menunggu ihsan dia lah. Habis settle apa semua. Nasib baik dia transfer jugalah masuk dalam Tuhan buka hati lah. Dia transfer lah. Kalau kata dia tak mau transfer, nak kata apa? Betul. Jadi yang ni memang permainan tawakal sungguh-sungguh lah. Booking form tak mau sign. ATP pun tak mau sign awal. Kacau pala. Tapi kita nak claim kan. Kita nak claim booking form kena ada. Betul lah. Terpaksa lah pergi menyembah dia pula. Pergi rumah dia malam tu. Tunggu dia balik kerja. Dia naik Mercedes dia, naik rumah dia. Kita tunggu depan pagar rumah dia. This is sign. Nak sign tu pun buat leceh lagi. Baca satu-satu lagi. Itu dah baca pasal ni dah. Ni baca pasal booking form pula. Memang kena kering betul. Semua dia flash like, ni I'm not agree. Padahal duit dapat dah. Nak agree lagi kan. Itu paling fasih sekali lah. Berapa lama ambil masa settle? Saya sebab klien buat loan pun dalam 70% macam tu je. Rumah pun tak ada consent apa, 3 bulan settle lah. Ada berapa kata tu? Ada. Cik Akmal Fahmi. Kerja belah sana yang rosakkan market dari 3% ke 1%. Betul. Memang itu betul lah. Kita tak mahu ulas panjang yang tu sebab panjang lah cerita dia. Tapi memang betul lah. Memang betul ya. Memang realiti lah di island tu. Penang Island memang market dah rosak. Mainland okey lagi kan? Mainland okey lagi. Malay punya market okey lagi lah. So kalau kita as Malay agent nak deal dengan Chinese pun
Senang cerita macam ni lah. Kalau dia offer 2%, cakap tak ambil lah. Betul? Susah. Ada lagi dari Cik Faris Ishak. Okay. Dia pergi dengan owner 1%, lepas tu nak minta QA dengan kita. Bila kita tanya commission owner bagi berapa, dia berkata 1%. Menyampah betul ya aku. Betul. Tu tak ada lagi yang tak kena kes yang macam kobrok lagi kan? Kena kobrok, oh my commission ada secure my part, you minta kat buyer you. Macam tu. Itu biasa. Itu memang Penang punya style. Itu Penang JB lah. Itu memang well known lah yang tu. So kobrok ni memang dah jadi common practice kat mereka. Sebab actually kobrok ni dia persetujuan bersama. I see. Persetujuan bersama. Kalau ada kes, kita bahagi dua 1.5, 1.5. Kalau owner bagi 1.5, takkan hang 0.75, 0.75. Takkan hang satu, aku satu. Betul. So, mereka ambil, mereka tak payah nak charge buyer tu, how is it? Tapi buyer pun boleh bayar. Betul tak? Betul. Tengok tempat. Kalau buat kat Kedah yang tu, orang tak beli yang kita lah. Tak beli. Macam tu lah. Pelik-pelik. Tu yang paling pelik Itulah yang paling mencabar sekali lah. Sebab masa tu saya pergi bercuti dekat Cameron Island. Kebetulan lah. So memang tak boleh bercuti lah. Stres gila. Pening kepala tu. Pening sungguh-sungguh. Kesian lah. Kat Nabi ni dan terpaksa repeat lah lepas dapat duit tu. Inspection ada yang kes pelik tak? Nampak hantu ke apa tak ada lagi lah? Alhamdulillah lah. Rumah busuk lah. apa tak ada? Tak ada lah. Tapi Isu. meremang tu ada lah sikit lah. Nak cerita ke pasal yang tu? Boleh lah. Ada masa lagi? Kita boleh kaji tahan. Sebab Cik Faris Ishak ni memang dia betul-betul meluah perasaan. Kita dengar luahan perasaan Azad. Agensi fee tak mau share, hibah lawyer nak share pula. Betul. Macam ni. Betul. Ibah tu tak mau cerita lah no. Tak payah cerita lah. Berapa orang dah viewer? Dekat sini ni so far ada 7, dekat sini ada 4, 11. 11. Okay. InsyaAllah. Okay. So cerita saja selingan lah Selingan. Buah-buah lah. Tadi dah serius kan. Buah-buah lah kita nak dengar. Cerita hantu ni saya dah handle kawan saya lah. Rumah sewa. Rumah tu rumah pusaka. So rumah tu memang kosong, kunci memang saya pegang. Dia duduk di KL. Rumah kampung. Banglo besar. So rumah di sini? Di sini di Gurun. Di Gurun, okey. Di Gurun. So masa saya masuk tu tak ada apa pun okey je. Rumah gelap lah kan, rumah lama kan. Then dapat tenant. Dapat tenant dari pekerja kongsi Indonesia Bangladesh daripada projek dekat Petronas Gurun tu. Okey. So depa nak sewa 2 tahun kat situ. So yang handle tu tokek depa lah. And then malam pertama tu depa duduk tu, owner call saya, "Min, hang masuk rumah aku hang tak rasa apa ke, Min?" Wih. Dia pula telefon tanya pula. Dia tanya. Dia cakap, rasa apa? Wih, isu besar ni weh. Depa nak keluar pada rumah tu malam ni juga, dia kata. Serius lah. Cakap, weh, apa siapa? Weh, hantu duk kacau dia kata. Pasang. Dia tanya dia, berapa orang duduk rumah tu? Belah-belah ni, tapi duk kacau dia. Beg, luggage dia tu boleh terangkat dia kata. Ui, lagi macam. Lepas tu ada yang pergi ke nak bilik mandi, nampak barang besar berbulu dia. Lepas tu terus kita pecah balik. Aku masuk tu tak ada apa. Macam okey lah, sikit-sikit tu biasalah kan, rumah kosong kan. Biasalah rasa macam sikit-sikit tu lah. Sikit-sikit kan. Lain kali dia tanya, hang pandai tak berubat-berubat ni? Cakap, mana aku pandai? Hang dah kenal siapa? Mana aku kenal? Tak kenal. Lain kali dia hitiak sendirilah. Dia cari orang belah-belah Gurun tu, hitiak. Tak tahulah buat apa malam tu juga. So alhamdulillah lah benda tu settle dan depa duduk memang lama lah di situ. Sampai habis lah. Dah keluar dah pun. Dah sampai habis 2 tahun tu lah. Dah habis kontrak dah. Sekarang orang lain pula. Tak kacau komisen dah. Okey lah. Bila dah habis dah keluar apa semua tu, kita nak pergi start balik untuk marketing balik rumah tu, kita pun rasa macam seram juga lah kan. Iyalah. Tapi tak ada apa, kita kerja lah, kita kena fikir positif lah tu. Buat je lah. Kita buat kerja kita ya. Buat sampai jadi, insyaAllah. So, nak recap lah ni. Lagi berapa minit dah kan. So, nak recap. Ada lagi dari Cik Faris Ishak juga. Okey. Farid. Saya kalau masuk area ni mesti akan dapatkan 3%. Kalau 1% memang saya tak ambil lah. Betul. I leave it to agent-agent Penang
training Sahad. I Betul, see. betul. So Faris kita, Ishak ke Farid Ishak? Farid juga. Farid. Farid. Farid Ishak. So Hai Farid. bagus Farid, supportive. Supportive. Share klik apa tap-tap lah. Tap screen. Betul, kita ada hak juga. So ramai orang yang tak sedar, dia pun ada hak juga untuk menjalankan bisnes. Dia ada hak untuk take that case ataupun tak lah. Betul. So kalau dia rasa case tu tak berbaloi untuk dia, dia ada hak untuk tolak dan bagi kepada orang yang nak lah. Betul. So kalau kita rasa rate kita 3%, kita maintain 3% lah. Owner Kita kalau kena betul stick nak, lah. kita kena stick. So kalau you punya apa, you tahu you punya standard kan, dia macam apa, macam you bagi servis lah. So apa saja servis yang you bagi, you tahu berapa value you. So kalau you rasa you patut turunkan value you kan, you punya decision lah. Tapi kalau you rasa macam no, my value, you nak I punya servis 3% lah. Yes. Dan sebenarnya ramai je owner yang offer 3%. Dan memang dalam undang-undang pun maksimum memang 3%. So tak salah pun kita minta 3% kan. Betul. Ikutlah kalau kita okey dengan 1%, suka hati lah. Kita pulang lah kan. Terpulang lah. Situlah. Tapi kalau dah sampai 1 million punya property tu mungkin boleh nego sikit-sikit macam tu lah kot. 2% ke. Tapi selalunya dah sampai 1 million, you boleh dapat 3%, go for 3% lah. 3% lah, go 3% lah. Tengok owner jugalah macam mana kan. Tengok owner. Yang tu yang kembali kepada Min cakap tadi, negotiation skills kena polish. Polish negotiation skills, build trust, and kalau owner tu nampak you punya follower dah sampai 20 plus thousand kan, you punya value macam mana, you presentable datang macam mana kan. Ini pakai t-shirt bulat tu kan, round collar neck kan, susah sikit lah nak dapat trust tu kan. Nak pakai round collar neck boleh, letak blazer kat luar kan, nampak presentable betul? Betul, kan? betul. Mai pakai iPad bukannya pakai buku 35. Nampak presentable tu kan. Betul, Rambut betul. nampak smart. First kan? impression tu First penting. impression tu penting. Betul. Communication skill kena apa? Kena polish kan. Betul. So, 3 tips nak jadi rent. Kalau pemula-pemula nak start. Siapa-siapa yang mungkin mana kita tahu kan apa dalam viewers kita ni ada yang nak buat decision nak jadi rent. 3 tips from Yang pertama Rent sekali dan paling penting sekali minat. Kalau kita buat kerja kita tak minat lah, kita takkan buat lah benda ni. Sebab benda ni susah sebenarnya. Dia sebenarnya rent ni, waktu permulaan kita buat senang. Ya ke? Senang. Permulaan buat senang. Kalau kita dapat kes yang senang, kita rasa, "Oi, senangnya buat duit." Dapat akan ada momen tu. Akan ada momen tu. Dapat 6,000, dapat 7,000 sebulan. Yang susahnya adalah sustain tu. Sustain dan maintain tu. Kalau kita buat secara full time, untuk maintain tu kita kena set up macam-macam lah. Kita kena, orang kata, fikir banyak benda. Sebab nak achieve tu senang dan nak konsisten tu susah. Mungkin bulan ni tiba-tiba ada rezeki Tuhan nak bagi, plus satu rumah 200,000, dapat 6,000 dah. Betul. Bulan depan, apa yang hang buat bulan lepas? Adakah hang plan benda tu ataupun rezeki? Betul. So, saya punya konsep, saya abang kat tim, kita tak mau yang terselit ni. Maksud? Alhamdulillah terselit satu kes. Kita tak mau terselit ni. Terselit kita tak mau dengar. Kita nak plan ahead. Kita memang nak plan. Kita memang kalau kita dapat sebulan 2 kes, kita memang plan benda tu dah. Apa yang kita buat, strategi kita macam mana. Kita tak mau terselit masuk ranking, tak mau. Betul. Kita nak masuk ranking. Memang kita plan dah, kita duduk kat dalam. Yes, kita memang nak duduk kat situ. Nak duduk kat situ. So, untuk sampai ke tahap tu, tak ada siapa yang push sebenarnya. So, saya punya prinsip ataupun konsep dalam team, saya tak push. Tak push macam orang lain, especially team punya aktiviti sudah ada lah. Aktiviti pun jarang sebenarnya. Kami sebenarnya more kepada duit tu adalah kita punya motivasi lah sebenarnya. Mudah. Leader yang memang very straightforward. Motivasi dia adalah duit. Duit dan family. Yes. Yang tu big why. Yes, itu memang orang kata kadang-kadang kalau depa tanya, "Min, macam mana motivasi?" Balik rumah tengok keluarga, tengok account bank. Motivate tak? Aku boleh ajak, aku boleh guide,
sampai hampa nak achieve apa yang hampa nak. Hampa faham konsep yang aku ajak, hampa tak payah cari aku dah. Saya kalau boleh, saya tak mau nak buat cari. Oh. Yes. Nak sampai satu standard Kalau tu, boleh kita nak automate semua orang. automate semua Kita orang. nak automate. Okey, contoh kalau macam dapat satu anak buah, saya akan train dia kau-kau punya. Okey, train tapi bermaksud train tu bukan kita buat intensif ke apa ke. Saya takkan cari. Oh. Jarang saya cari orang. Okey. Tapi kalau dia mai jumpa serah diri dia, kita akan polish dia. Polish dia. Dia akan keluar sebagai somebody. Sebab benda tu mai daripada diri dia. Benda tu mai daripada kehendak dia. Kalau kita push orang tu tak mau buat, nak suap mulut, makanlah. Tak mau buka mulut, tak mau. Dia sayang. Kalau dia memang ganggu, suap. Itu konsep lah yang saya pegang lah. Tim tak ramai, tapi insyaAllah berkualiti semua lah. Alhamdulillah. Mungkin orang pun tak tahu siapa tim saya, tapi Alhamdulillah mereka secara senyap buat duit dan improve family punya, orang kata, living lah. 10 years from now, apa yang Han nampak? 10 tahun lagi, apa akan jadi dekat industri hartanah di Kedah? Tadi baru jawab satu, minat. Lupa. Okey, satu minat. 2 lagi. 2 poin lagi. So yang kedua kita kena adapt ni maksudnya zaman sekarang laju. Tak macam dulu. Dulu kalau zaman 90-an, 2000 sampai 2010, benda yang sama. Kita kalau kita tahu satu marketing plan ataupun konsep, kita boleh guna 20 tahun. Sekarang kalau kita 2025, kita tengok balik video, contohlah benda paling simple lah, nak setting FB ads tahun 2022. Tak sama dengan 2025. Tak sama. Cara dia lain, algoritma lain. Benda tu sentiasa berubah. Dan ni pakai engagement tak ada apa dah. Dulu pakai traffic, sekarang pakai engagement. So masih function engagement? Depends lah, tengok macam mana. Dulu heavily depends on technical. Technical setting. Sekarang heavily on content. Technical klik berapa, tak sampai 10 button pun. Benda berubah. Dan content pun dah berubah. Sekarang TikTok pun kalau tunjuk tangan pun dah tak boleh. Video dah tak boleh ni dah. Dah tak boleh nak publish ataupun ada macam copy issue ke apa ke. Dia kena buat sendiri. Dia kena, orang kata, original. So benda tu semakin lama semakin susah tau benda tu. Dia semakin genuine. Semakin apa yang kita buat tu adalah memang kita buat benda tu dan kita tak simply cedok daripada orang lain lah. Memang macam tu purely original lah. Dia akan bergerak ke arah tu lah. Aku tengok konten-konten walaupun bukan konten menjual pun, konten-konten yang macam viral, most of the konten yang dapat engagement tinggi yang macam tu. Bukan daripada setup macam ni. Betul. Dia macam casual lah. Very casual. Orang suka macam tu sebenarnya. Kalau plan, orang akan anggap Tuhan plan. Orang suka benda yang macam organik macam tu. Tapi sebenarnya yang ni pun kena plan juga. Cuma structure kena ada. Structure kena ada, tapi nampak macam tak plan lah. Nampak macam plan. Sebenarnya plan lah tu kan. Sebenarnya plan. Kalau tak plan, pegang kamera, nak cakap apa? Itulah. Structure tu kena ada, tapi plan tu kita nampak ada benda best kat depan ni. Kan, ada benda best. Kambing terbang kan. Betul. Hari ni saya nampak kambing terbang ni. Tengok kambing terbang. Betul. Benda-benda macam tu lah. Structure tu. Kena adapt. Yang ketiga, of course lah, kena sentiasa upgrade lah. Macam aku tengok konten-konten Pak Mak Western pun, kan. Una, Icha, apa semua kan. Mereka macam straight, tapi sebenarnya plan. Kalau tengok, semua plan. Kan. Tengok lah isu viral sikit lah panggil lah. That's planning lah. Betul. Semua plan lah. Cara mereka kan. Betul. Tapi kena copy lah. Kita kena copy. Bukan copy. Exactly. Copy the ideas. Kan. Copy the ideas. So yang ketiga kena adapt. Yang kedua kena adapt. Yang kedua kena adapt. Yang ketiga kena upgrade. Kena upgrade. So bila upgrade ni, contoh sekarang kita buat macam ni. 2-3 step dah jadi. Boleh buat sale. Betul. Mungkin akan datang 2-3 step ni dah tak jadi. Betul. Memang takkan jadi pun. Saya nampak tahun depan dengan tahun ni punya cara marketing tak sama. Dia tak boleh pakai. Dia tak macam dulu. Dulu kalau tahu satu strategi, pakai 10 tahun boleh. Kau tengoklah ni AI punya laju kan. Laju gila. Laju.
Sampai ada lah study yang menyatakan bahawa 2030 nanti AI pun tak ada pakai dah. Jadi AGI. Betul. Dia berbalik pada kita macam mana cara kita nak guna benda tu, nak tunggang benda tu untuk capai matlamat kita lah. Kena be ready ya, always ready ya. Ready. Sekarang kalau siapa tak pandai cakap depan kamera pun boleh buat konten. Betul. Lena saja apa dah. Lena saja pun orang tengok. Dia impose gambar dia. Mulut pun boleh ikut mimik apa yang dia cakap. Betul. Boleh nampak lebih, orang kata lebih natural. AI dah sampai ke tahap yang dah kurang nampak macam fake tau. Kita jenis introvert. Kita buatlah skrip sikit dan kita masuk dalam AI prompt ke AI software yang ni. Kena masuk 2-3 dan jadi satu result. Boleh bercakap. Orang pun tak tahu kadang tu AI. Betul. So it's Setuju. more. Ada komen? Tak ada. So padang tu dah jadi rata balik. Padang tu sentiasa akan jadi rata. So kita dah buat something, kita rasa kita dah duduk atas, dia rata balik. Dia macam tu lah. So soalan apa? 10 tahun akan datang 10 tahun akan datang. Hang nampak industri hartanah di Kedah ni, di Sungai Petani particularly ni, macam mana? 10 tahun akan datang, of course akan grow lah. Akan grow. Hang nampak lah, hang nampak. Nampak? Memang nampak di Sungai Petani ni akan grow. Boleh nampak grow. Sebab di Rockstar dah tak apa nampak lah. Sebab Rockstar dah terlampau pack. depends dengan investment daripada luar jugalah. Contoh kalau macam investment banyak daripada foreign masuk buka kilang kat sini, of course akan ada Kita tak ada industri bang. Kulim semua. Bertam dah start. So orang dah akan move ke sini. Orang akan cari Bandar Berdaya Huni. Bandar Berdaya Huni dalam radius mungkin dalam 30 minit ataupun 45 minit punya travelling, that's the area. High rise mungkin tak ada kot. High rise akan ada. High rise akan ada bila terlampau demand sangat hartanah landed dan permintaan terlampau tinggi, orang of course developer akan go for high rise sebab orang nak duduk dekat. Betul. Dan murah. Kelebihan high rise lah. Dekat Bertam pun dah start high rise sekarang ni. Dekat belakang Lotus tu. Subsist market dia akan maintain lah. Dia akan maintain subsist ni dia contoh lah aku bagi Taman Riau. Okay. At this particular moment, Taman Riau punya value kan dah sampai 200-300,000. Kan. Rumah low cost bang. Kan. Rumah lama, rumah dah berapa tahun dah. Kan. So apa akan jadi? Harga tu akan stagnan ke ataupun harga tu akan terus melonjak? Dia akan terus naik tapi dia akan cap dari segi keadaan rumah tu. Kalau rumah terlampau lama sangat dah 40 tahun. Dia takkan naik lah sampai 400,000, 450, situ freehold kan? Situ freehold. Tapi kalau hang beli situ, dia beli makan jalan kaki. Pergi beli makan jalan kaki, nak pergi test Lotus dekat. Pergi market naik basikal. Pergi market naik basikal, sekolah ada, all the amenities is there. Hang boleh hidup kat situ tanpa hang keluar daripada kawasan tu. Betul. So orang akan cari tak? Itulah aku kata. Orang akan cari. Another 10 years, adakah harga rumah di situ masih lagi akan terus melonjak ataupun dia akan sampai dia situ? Macam ni Taufik. Dia takkan boleh lebih daripada harga projek baru lah. So kalau dia dah sama dengan projek baru, orang ada choice. Betul. So bila orang ada choice, mungkin tak laku yang ni, terlampau mahal sangat, terlampau tak berbaloi, hang kena keluar duit untuk renovation balik. Betul. So kalau harga dia sedikit rendah ataupun rendah daripada projek, then hang ada choice. Sama ada beli projek terus hang baru ataupun hang beli harga rendah sikit dan hang reno sikit tapi hang duduk kawasan prime. So kita kena tengok market lah macam mana. Tu lah. Hang, another 10 years. Where do you see yourself? Itu soalan personal tu sebenarnya. Where do you see yourself in 10 years? Sama ada hang nak berada sebagai top management of agencies ataupun hang nak relax aku buat aku punya team duduk. Dan 10 years akan datang, saya tak rasa benda ni akan berfungsi macam sekarang lah. Lain Dia akan berfungsi macam lain. Susun atur semua lain lah. Lain. Dia akan jadi more kompetitif. Semua mobile based lah. Yes. Dia akan jadi more stiff. Dia akan jadi competition tu sangat-sangat tight lah. Dan jangan pelik satu hari nanti orang yang rent ni bukan rent, dia adalah seorang pakar teknologi ke. Aku
Aku cakap dah. Okay. Aku pernah tengok kan, aku tak ingat lah kat mana kan, tapi semua dah mobile based. Maksudnya setiap brand tu kan, setiap team leader tu kan, dia dah kena build up dia punya mobile system kan, website ke kan, mobile apps ke, untuk memudahkan dia punya team kan. Dia akan bergerak ke arah tu. Dia akan bergerak ke arah tu. Kalau sikit lah kan, tambah sikit lah. Kalau hang sebagai leader, hang ajak anak buah hang pakai flyer, Betul. mati nak buah hang. Takat tu lah. Kat tu je. So kita kena ikut. Aku puji Cik Azman lah, Cik Azman Prima Harta. Dia build up website tau. Untuk website normal, Taufik. Website. Daripada website tu, dia dah ke arah mobile apps lah. Macam tu lah. Digital lah kan. Tapi website tu is a minimum lah sekarang. Betul. You kena start lah. Kena buat lah. Kena start lah. Instead of you guna platform sedia ada. Dan ada rank yang power. Mungkin saya tak mahu sebut siapa, tapi mungkin Taufik boleh invite dia. Pada saya dia power. Dia memang control dari segi SEO. AI pun sekarang nampak nama dia kalau kita search. Mungkin menarik. Boleh find out sendiri lah siapa. Boleh, insyaAllah. Saya tak mahu sebut lah. So saya jadikan dia sebagai benchmark lah. Ya. Betul. So keperluan untuk apa? Untuk seorang RAN yang zero, mungkin ada yang baru jinak-jinak dalam dunia RAN, keperluan dia untuk master apa TikTok lah, kita bagi yang paling general lah. Kan? Paling general TikTok. Kita tengok TikTok pun FB dah kurang sangat dah ni. Kan? So TikTok apa keperluannya? Untuk be there. Untuk buat nama lah market. Untuk buat nama. Buat konten. Keperluannya. Keperluan dia buat konten lah. Buat konten. Buat konten. Adalah orang akan consume kita punya konten. Adalah orang yang akan save kita punya konten, comment, like, then trust kita. Daripada situ lah. Instead of structure, apa lagi? Instead of structuring your content tu, apa lagi? Apa? Mungkin content, time posting time ke? Semakin lama konten ni dia akan jadi semakin berat dan semakin intensif tau. Dulu kalau buat lagu joget, dulu joget lah. Dulu kalau TikTok ni joget, boleh dapat follower ramai. Betul. Sekarang kalau joget, kalau hang cantik boleh lah. Aku tak guna. Kalau hang cantik boleh lah. Sekarang ni sekarang zaman information. Betul. Kalau orang tu dapat consume the latest information daripada kita, dia dapat belajar banyak benda daripada konten kita, dia akan follow kita. Yalah. So hang nak produce konten yang macam tu berat tau. Berat sangat. Berat. Hang kena do. Kadang-kadang aku macam jealous juga lah tengok dengan konten-konten yang macam super merapu ni, tapi macam power kan. Macam dah follower ramai, view dia tinggi dan sebagainya. Tapi sebenarnya aku nampak dia ni tak structure pun konten lah. Macam tu. Dia tengok lah kalau hang buat macam affiliate ke ataupun review ke, hang tak perlu tengok niche lah. Tak perlu quality sangat pun. Orang just nak expose je. Dia just nak reach je. Tapi kalau hang buat business yang very personal macam real estate, so you have to structure. You have to by hook or by crook grab people punya trust lah. So nak grab people punya trust tu, hang kena produce upgrade content daripada orang lain. Tu je aku. Beg biru tu adakah dia relevant? Beg biru dapat leads. Relevant Relevant. So bila dah start on beg biru, lagu-lagu viral tak boleh pakai. So macam mana pendapat? Tak semestinya video tu viral melalui lagu. Betul. Tengok siapa? Financial Faiz, Nazri Hamdan, tengok konten dia apa. Very, orang kata intensifnya. Kita tengok pun kita pandai lah. Betul. Tapi Najib Sadok yang terduduk tu lah ni pun masih lagi continue buat konten. Najib Sadok tu, kalau kita nak sembang pasal tu, saya punya pandangan lain sikit lah. Mungkin dia punya konten tak sepadu macam orang sekarang lah kan. Tapi masih lagi buat kan. Maksudnya dia dah sampai satu level terendah satu hari, satu ketika tu kan. Dia tengah jatuh kau-kau kan. So dia pun sendiri cakap kan, instead of aku teriak, aku tak buat konten, aku masih buat konten. Kena bangkit kan. Aku kena bangun
Kan? Itu yang orang yang power masa tu pun boleh jadi sampai tahap macam tu kan. Betul. Sebab kompetitor lain makin power. Betul. Kalau hang rasa hang power, hang ingat hang power, hang shock sendiri, orang lain naik lagi laju daripada hang. Betul. Jangan tunggu lah. Dia dalam sebulan kalau hang duduk saja pun, habis lah. Habis lah. Habis cakap habis lah. Kena sentiasa berlari. Penat tau. Kena disiplin lah. Penat tau. Betul ya. Sekarang zaman penat lah. Penat. Ada tak soalan-soalan last-last? Kita nak tutup dah buku. Tak ada soalan, tapi Cik Amin Jamal Amin Jamal, Maxon. dia minta, dia tanya boleh ajak tak, ada soalan juga. Boleh ajak tak? Boleh. Mai siap kopi-kopi. Tapi Amin Jamal pun nama power dah dalam industri. Berani dengan Maxon kan. Ajak lah So, macam Maya, mana? kita sharing-sharing. Syazwan ni Syakira boleh ajak. Boleh insya-Allah. Boleh. Banyak ilmu So you guys yang mana yang tengah menonton, kami bulan 10 nanti SSC akan buka new branch dekat Bandar Perda Pulau Pinang. So insya-Allah next live mungkin berada di sana. Mungkin daripada sana nanti. So orang Penang, hampa jangan buat leceh. Tolong saya, follow SSC kan. InsyaAllah kami pergi gegak Penang. Walaupun tadi Bamin kata market di Penang 2%. Rand banyak, rand Melayu tak apa berani nak masuk dalam dalam island punya market. Tapi insyaAllah kita cuba. Tapi pembetulan sikit lah. Tak semualah. Tak semua lah. Tak boleh lah pukul rata semua kan. Di atas diri lah kan. Atas diri, atas market. Orang kata ada lah benda tu ada. Tapi kalau kita janganlah baca macam tu lah. Kita baca mindset macam dia biasa kena tu. always ready untuk fight kan. Betul. Kalau duk mindset tak boleh lah, ada market dah rosak lah, tak boleh lah, kena yang tu. Duk tak boleh bila nak boleh kan. Betul. Dia kena boleh dulu, nanti fikir. Betul. Okey geng, kalau tak ada soalan apa-apa kan, saya rasa macam 5.20 dah. Kan. So kita dah lama dengan ambil masa Wamin. Thank you very much guys. So insyaAllah next live saya akan bawa lagi Ren padu untuk hampa, untuk kongsi mereka punya pengalaman. So thank you very much Wamin. Alright, terima kasih jemput. Okay. InsyaAllah. Jumpa lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.